Ramai orang tanya, item mana yang paling untung? 1 gram atau 100 gram? Hakikatnya, tak semua emas itu pelaburan. Ada yang sekadar koleksi saja. Ada yang betul-betul jana keuntungan. Kalau salah pilih, anda mungkin ambil masa terlalu lama untuk nampak hasil. Tonton sampai habis, save dan share supaya lebih ramai yang faham konsep ni. Kalau ada bajet besar, gold bar 100 gram ke atas adalah pilihan terbaik. Harga per gram lebih murah. Gold premium lebih murah. Spread pun nipis. Itu sebab potensi nampak untung lebih cepat. Berbeza dengan emas 1 gram. Kosnya lebih tinggi dan lebih sesuai sebagai simpanan kecil atau koleksi. Bukan untuk fokus keuntungan jangka pendek. Kalau bajet kecil, jangan berhenti. Gunakan akaun emas cap untuk kumpul gram demi gram. Bila cukup, keluarkan dalam bentuk fizikal seperti 5 gram ataupun 1 dinar. Fokus utama adalah tambah gram, bukan tunggu harga. Kalau anda ada bajet sekitar RM65,000 dan nak miliki 100 gram pertama dengan strategi betul, boleh isi borang sign up. Saya akan bimbing langkah demi langkah sampai capai sasaran. Jangan tunggu harga rendah baru nak beli, tapi beli harga emas dan tunggu